alang-alang menabung emas, biarlah sampai kaya lah. Okay, saya tahu tuan-puan menabung emas, objektifnya ialah nak kaya lah. Emas tu taklah penting. Emas hanyalah alat daripada banyak alat kewangan. Okay, jadi tak ada cara lain yang boleh saya bantu tuan-tuan dan puan melainkan saya dan tim fokus bagi tuan-puan ilmu yang betul macam mana nak kaya dengan emas. Okay, bukan emas yang menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Jadi bila tuan-puan dah menabung emas, benda yang paling penting untuk tuan-puan buat lepas mulakan tabungan emas ialah dapatkan ilmu. Okay, saya dan tim dah sediakan komplit lah macam mana tuan-puan nak kaya dengan emas, daripada tak ada tabungan kepada ada tabungan, daripada ada masalah hutang yang banyak, lepas dapat menabung dengan baik, dapat tutup hutang satu persatu, daripada tak ada harta, hasil tabungan emas tu nanti boleh tukar, boleh sebahagiannya boleh digunakan untuk jadi beli harta, macam beli property di bawah market value yang boleh dapat income dari sudut sewaan, boleh beli tanah yang mendatangkan hasil. Daripada hasil tabungan tu juga tuan-puan boleh membangunkan bisnes milik tuan-puan sendiri. Okey. Dan akhir sekali ada harta yang cukup capai tahap kewangan dinamakan financial freedom. Financial freedom ni maksudnya tak kerja pun ada duit. Tapi permulaan kepada mencapai tahap kewangan tak kerja pun ada duit, mesti bermula dengan menabung. Tak kerja dengan ada duit ni adalah impian semua kita lah tuan-puan. Semua orang bekerja. Suatu hari nanti kita semua ada cita-cita kita tak bekerja tapi kita ada duit, kita ada income. Itu semua perlukan ilmu tuan-puan. Perlukan ilmu. Okey? Jadi tanggungjawab saya ialah bagi tuan-puan ilmu. Okey, mungkin tuan-puan tertanya-tanya kenapa saya setiap kali mulakan live saya akan play lagu Victory tu. Dan kenapa setiap kali live saya akan tunjuk emas ni dekat tuan-tuan dan puan. Okay, first tuan-puan, dalam membina kekayaan ni kita ada kita hadapi jatuh dan bangun lah. Ada waktu kita bersemangat, ada waktu kita lemah semangat, ada waktu kita rasa nak give up, kita rasa nak patah semangat, ada rasa kita nak putus harapan. Music dia boleh memberikan kesan dari sudut emosi kita. Muzik boleh memberikan kesan dari sudut emosi kita. Jadi kalau tak semena-mena kita dengar satu muzik yang menaikkan semangat, kita akan bersemangat. Tak semena-mena kita dengar muzik yang sedih-sedih, tiba-tiba air mata kita menangis, mengalir. Okey. Jadi kita kena biasakan input masuk dalam kepala kita ni ialah supaya kita sentiasa bersemangat lah. Jadi macam saya sentiasa play video Victory ni lah. Victory ni adalah maksudnya kejayaan lah. Kejayaan perjuangan setiap kita. Kalau saya, perjuangan saya menjadikan kehidupan saya dan keluarga saya lebih baik, menjadikan kehidupan ahli keluarga saya lebih baik, menjadikan kehidupan penyimpan emas di bawah saya dan tim saya jadi lebih baik. Jadi muzik inilah yang salah satunya ialah jadi booster kepada semangat saya. Bila saya dengar, saya rasa bersemangat. Okay, dan bila saya mulakan live, dan saya akan mulakan dengan muzik macam itulah supaya boost semangat saya dulu untuk menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang kedua ialah saya sentiasa tunjukkan tuan-puan emas-emas fizikal macam ni. Okey. Tadi beberapa orang yang tulis dekat komen tadi, saya ucapkan inilah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang tengok emas ni meletakkan harapan yang besar. Suatu hari nanti doa mudah-mudahan tuan-puan pun memiliki emas yang macam ni, yang besar-besar ni. Yang 100 gram ni. Dulu pun saya bukan background orang kaya tuan-puan. Dulu pun saya waktu mula simpan emas ni, nak dapat gold bar 100 gram macam ni hanyalah impian saja pada waktu tu. Impian. Bukan bermula dengan kaya, bermula tak kaya juga. Saya convert lah duit saya sebahagian besar daripada duit tabung haji, saya beli emas. Tapi waktu tu saya beli kepingan yang kecil-kecil lah, gold bar 20 gram ni, gold bar 20 gram macam ni. Saya beli yang kecil-kecil macam ni lah. Okay. Tak adalah gold bar 100 gram ni. Gold bar 100 gram ni rasa macam wah besar sangat ni. First time bila saya dapat emas fizikal macam ni, saya rasa excited.